Apa beza acne prone dengan fungal acne? Kalau awak fungal acne, awak duduk macam Cik Syah duduk sekarang, awak rasa tak boleh duduk. Maksudnya awak rasa tak selesa. Awak rasa muka awak tu macam gatal-gatal. Ada tak rasa macam tu? Kalau ada, maybe awak fungal acne. Itu satulah ciri-ciri yang boleh menentukan semua benda. Tapi kadang saya keliru lah. Kadang rasa gatal, kadang rasa tak gatal. Okey, yang kedua awak tengok. Dia jerawat yang halus-halus kecil-kecil macam bertaburan pasir ataupun jerawat ketut-ketut. Kalau dia adalah jerawat yang kecil-kecil bertaburan macam pasir, dia adalah fungal acne. Tapi kalau dia jerawat ketut-ketut besar, maybe awak adalah acne prone skin. Ataupun acne yang tengah breakout. Itu beza dia. So, cara nak treat dia berbeza. Kalau awak ada fungal acne, cara yang paling senang adalah awak pergi masuk bilik air, awak pergi tengok ada tak mana-mana shampoo. Shampoo yang dia tulis untuk keluar momok. Awak ambil shampoo tu, awak jadikan dia sebagai cleanser awak. Kenapa kena pakai shampoo, Cik Syirah? Dalam shampoo tu dia ada ingredient untuk keluar momok. Ingredient untuk keluar momok ni, kalau awak kenal pasti keluar momok ni adalah sejenis fungal. So benda tu dia dekat dengan fungal yang ada kat muka kita. So dia akan bantu untuk mengurangkan potensi fungal kat muka kita tu naik. Maksudnya dia akan anti-kan fungal tu supaya jangan naik dah. Itu fungsi dia. Awak pergi tengok yang Cik Syirah bagi tahu tadi.